Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya Mazri Maisak. Okey, baiklah, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengisi e-filing. Okey, untuk tahun ni telah dibuka bermula 1 Mac 2025 Langkah pertama ialah anda perlu buka mytax.hasil.gov.my dan masukkan nombor kad pengenalan anda. Okey, kemudian tekan hantar. Okey, kemudian masukkan kata laluan, tekan log masuk. Okey, di sebelah kanan ni, okey, ada keluar 2024. E-borang BE belum dihantar. Jadi klik di sini untuk pengisian. Okey, ini ialah paparan anda. Nama, nombor cukai dan juga nombor kad pengenalan. Boleh ubah di bahagian bawah. Contoh, jantina, tukar kepada perempuan, kahwin dan tuliskan tarikh kahwin. Okey, jenis taksiran. Okey, jadi saya buat berasingan sebab suami isteri bekerja. Okey, kemudian scroll ke bawah. Okey, boleh isikan profil suami ataupun pasangan anda jika tak ada. Macam saya dah ada, jadi automatik kita terus tekan seterusnya. Jadi anda boleh semak nombor telefon. Kalau ada perubahan boleh tukar nombor telefon. Nombor majikan ni auto Okey, cukai ditanggung oleh majikan. Okey, boleh pilih ya atau tidak. Kalau macam kerja kerajaan tidaklah. Okey, mempunyai akaun kewangan di institusi kewangan di luar Malaysia. Kalau ada, ya. Kalau tak ada, tidak Okey, melupuskan aset di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Boleh pilih ya atau tidak. Macam saya tidak Okey, bayaran melalui akaun bank. Okey, dan isikan bank mana yang anda pilih Dan masukkan nombor akaun bank anda. Jadi duit lebihan tu, e-filing ni akan masuk terus ke dalam akaun anda. Okey, kemudian scroll ke bawah. Okey, di paparan bawah ni pastikan alamat adalah alamat anda yang terkini Okey, tuntutan insentif. Yang ni kalau ada tuntutan boleh isikan Kalau tak ada, boleh tekan seterusnya. Ini adalah paparan seterusnya dan di sini pendapatan berkanun penggajian punca Malaysia. Jadi kalau biasanya dah automatik dikira ataupun anda boleh rujuk borang isi Okey, kalau macam pejabat awam akan dapat borang seperti ini. Okey. Jadi rujuk di bahagian ini gaji. Gaji untuk setahun. Okey, boleh tengok dan pastikan sama dengan di sini. Okey. Kemudian bilangan penggajian. Okey, tulis 1. Pelaburan diluluskan di bawah insentif cukai bagi pelabur mangkin. Kalau ada boleh isikan. Okey, kemudian kita akan scroll ke bawah sebab yang ni tak ada apa-apa yang kita boleh isi. Okey, yang ni adalah potongan cukai PCB yang dikumpulkan selama setahun melalui potongan gaji di sini. Anda boleh semak menerusi orang isi tu yang tadi tu. Okey, kemudian pendapatan bukan penggajian bagi tahun ke belakang yang belum dilaporkan. Kalau ada, anda boleh masukkan. Okey, kemudian bila dah siap, tekan seterusnya. Okey, ini bahagian terpenting untuk anda isikan. Anda boleh rujuk gambar yang dikeluarkan daripada lembaga hasil. Mana yang kita boleh mohon untuk pelepasan cukai. Jadi yang individu dan saudara tanggungan, yang ni diri sendiri sebanyak 9,000. Tak boleh ubah. Okey, yang ni perbelanjaan untuk ibu bapa. Okey. Jadi ibu bapa kita pun kalau kita tanggung, kita boleh claim balik. Rawatan perubatan, rawatan pergigian, keperluan khas dan penjaga serta pemeriksaan perubatan penuh. Okey, yang ni terhad hanya 1,000 saja. Okey, untuk perbelanjaan ibu bapa ni, okey, contoh sakit kronik, jantung, kanser dan sebagainya, kena ada bukti daripada doktor mengatakan ibu bapa anda pun menghidap penyakit tersebut. Okey, peralatan sokongan untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya. Yang ni pun mesti ada kad OKU terhad 6,000 dan individu yang kurang upaya 6,000. Yuran pengajian sendiri, kalau anda sedang sambung belajar, boleh masukkan nilainya di sini Okey, kemudian kita scroll ke bawah. Okey, yang ni
Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, suami, isteri atau anak. Jadi boleh isikan berapa. Di sini dia ada tulis penyakit serius. Penyakit serius ni contoh kanser, sakit jantung, sakit-sakit yang kritikal lah. Dan mesti ada pengakuan daripada pengamal perubatan. Jadi perbelanjaan perubatan pun bagi kesuburan ke atas diri sendiri. Okey, ni pemvaksinan ke atas diri sendiri, suami atau anak. Okey, pneumococcal kalau ada ambil di klinik luar ataupun vaksin influenza, okey boleh masukkan di sini. Pemeriksaan dan rawatan pergigian ke atas diri sendiri. Okey, kalau dia buat rawatan gigi di klinik swasta boleh masukkan. Perbelanjaan bagi pemeriksaan perubatan ke atas diri sendiri, suami atau anak. Okey, seterusnya adalah perbelanjaan bagi pemeriksaan perubatan penuh ke atas diri sendiri, suami, isteri atau anak. Okey, boleh masukkan. Termasuklah ujian COVID-19. Yang ni kalau anda ada beli kit ujian online ke apa, boleh masukkan di sini juga. Okey, seterusnya perbelanjaan ke atas anak 18 tahun ke bawah. Okey, ini kalau anda nak buat diagnosis kurang upaya pembelajaran. Contoh anak anda ada ciri-ciri murid-murid MBK, murid berkeperluan khas. Okey, jadi kalau kita buat di swasta, boleh kepilkan resit dan juga isikan di sini ya. Okey, kita scroll ke bawah. Okey, gaya hidup boleh isikan perbelanjaan untuk diri sendiri, suami, isteri atau anak. Okey, terhad 2,500. Okey, kita tekan info. Jadi kalau beli buku ke surat khabar boleh masukkan. Pembelian komputer peribadi. Yang ni memang biasalah kita beli ya. Komputer peribadi, telefon bimbit ataupun tablet. Kemudian bil bulanan untuk langganan internet. Kalau kita ambil Unify, boleh masukkan juga di sini. Dan bayaran yuran apa-apa khusus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri. Kalau ada ambil apa khusus komputer di luar, boleh masukkan juga di bahagian ini. Okey, seterusnya anda boleh masuk untuk gaya hidup, lepasan tambahan untuk kegunaan manfaat diri sendiri. Okey, ini kalau ada beli peralatan sukan lah, ataupun bayaran ke fasiliti sukan. Contoh anda ada buat langganan di gym, boleh masukkan jumlah di sini. Jadi resit tu kena simpan ataupun menyertai sebarang pertandingan yang diluluskan dan dilistingkan oleh Pusurujaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan. Contoh ada masuk apa maraton dan sebagainya. Okey, pun boleh masukkan di sini. Okey, yang ni saya kata dia. Bayaran fee keahlian gimnasium. Okey, yang ni seterusnya pembelian peralatan penyusuan bagi anak berumur 2 tahun ke bawah. Okey, maknanya kita ada beli pam ke? Boleh masukkan Okey, yuran pengajian anak di bawah untuk 6 tahun dan ke bawah di taman asuhan kanak-kanak ataupun tadika yang berdaftar boleh masukkan. Dan juga tabungan bersih skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Okey, pun boleh masukkan di sini. Okey, yang ni terhad untuk 8,000 sahaja. Yang yuran tu 3,000 boleh cek. Okey, yang ni anak di bawah umur 18 tahun. Okey. Jadi kalau dia ada anak 2 atau 3 orang boleh masukkan. Tekan di sini klik untuk isi. Okey, ini paparannya. Anda boleh masukkan nama anak anda di sini. Klik pada bahagian kategori. Okey, boleh pilih di bawah umur 18 tahun. Okey, anda boleh isikan nama penuh anak anda. Kemudian di bawah ni pilih nombor KP baru dan masukkan nombor IC anak anda. Kemudian potongan adalah sebanyak 2,000 untuk seorang anak. Okey, kelayakan ni pilih 100% ataupun 50%. Awak masuk 100%. 100% ni maknanya anda claim seorang. Kalau anda suami, anda pilih 100%, maknanya isteri anda tak boleh claim untuk anak yang anda daftarkan ya. Okey, macam saya separuh-separuh lah. Saya 50%, isteri saya 50%. Boleh klik sini ya. Jadi dibagi dua, jumlahnya 1,000 saja. Dan tekan simpan di sini. Okey, isikan lagi kalau ada anak yang lain lah. Di bawah umur 18 tahun. Okey, isikan nama. Okey, potongan 2,000. Kelayakan saya pilih yang sama 50%. Okey, tekan simpan. Okey, kalau 2 orang, daftarkan 2 orang. Kalau ada lagi, tambah. Dan tekan seterusnya. Okey, jadi
Dia dah keluar kat sini 2000. Okey, insurans nyawa dan KWSP. Okey, kalau dia buat insurans nyawa, boleh isikan ataupun caruman kepada KWSP. Sukarela saja. Kalau potong gaji tu, tak ah, ini tak boleh. Terhad 3000. Okey, di bawahnya ialah caruman kepada KWSP. Yang ni sukarela atau wajib. Ni wajib ni kalau tiap bulan kita ada potong, boleh masukkan wajib. Ataupun kalau anda tak potong, anda potong sukarela, dah cukup 3000 ni, boleh tambah di sini. Kalau macam kerja kerajaan kan tak potong KWSP. Jadi kalau ada anda potong 7000, boleh isikan 3000 di sini, tambah 4000 di bawah. Okey, kemudian skim persaraan swasta dan anuiti tertangguh. Boleh tekan info kalau tak faham. Terhad 3000. Okey, insurans pendidikan dan perubatan. Okey, yang ni memang ramai orang ambil. Okey, dan boleh isikan lah. Insurans contoh ada ambil AIA ataupun Great Eastern, boleh isikan jumlah insurans selama setahun yang anda bayar. Okey, kemudian caruman per keso. Kalau ada, boleh isikan terhad 300.5. Okey, yang ni kalau anda ada beli EV, electric vehicle, boleh isikan di bawah. Okey, terhad 2,500. Untuk pemasangan sewaan pembelian termasuk sewa beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik. Okey, dah siap. Scroll ke bawah. Okey, yang ni rebate ataupun tolakan cukai, pelepasan cukai. Yang ni kalau ada pelepasan bagi perjalanan umrah, terhad 2 kali. Okey, kemudian di bahagian bawah ni ialah zakat dan fitrah. Okey, zakat ni dicampur semua. Zakat harta ke, zakat pendapatan dan sebagainya. Kalau anda asalkan nama zakat, boleh claim. Dan pastikan zakat tu berisit. Okey, macam saya ada buat bayaran di eMyEdge, saya tak buat di slip gaji. Sebab kita kena update kan dengan MyEdge. Kena pergi pejabat. Jadi saya malas. Saya potong secara online. Jadi lebih mudah untuk kita tengok dan juga bayar kalau ada peningkatan lah. Okey, jadi boleh isikan lah. Okey, untungnya untuk orang yang beragama Islam, kita dapat pelepasan cukai 100%. Jadi kalau kita bayar zakat sebanyak 1000, kita boleh dapat balik duit cukai ni sebanyak 1000. Okey, jadi kalau anda bayar tu memang bagus lah. Jangan risau, kita akan dapat balik apa yang telah kita tunaikan. Okey, bila dah isi, boleh tekan seterusnya. Okey, anda boleh semak untuk bahagian rumusan ni. Berapa lebihan bayaran tahunan anda? Okey, maknanya dia dah tolak zakat, apa semua. Anda beli barang sukan, beli tablet, dia akan keluar di sini atas ni. Okey, kemudian boleh tengok pendapatan bercukai berapa. Contoh asal ni berapa. Bila kita dah tolak rebate, tinggal berapa. Okey. Jadi jumlah cukai pendapatan dan juga berapa anda dapat rebate. Okey, contoh kalau sini saya dapat rebate penuh untuk zakat dan juga zakat fitrah. Kemudian kita scroll ke bawah. Okey, selepas saya isi ke semua untuk pelepasan termasuk zakat, alhamdulillah saya dapat claim 100%. Yang paling banyak membantu ialah zakat lah. Zakat ni memang sebab kita dapat full. Kalau macam kita beli pakaian sukan tu, tak banyak dia kita dapat pelepasan. Sikit dia persennya. Okey, kemudian klik seterusnya. Okey, di sini akan tertera nombor anda dan juga tarikh pengisian. Okey, selepas dah siap, boleh tekan tantangan dan hantar. Okey, di sini anda perlu masukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan. Kemudian tekan tanda tangan. Okey, baiklah, ini ialah pengesahan penerimaan EBE bagi tahun taksiran 2024. Okey, full lah detail bagi kat sini. Okey, untuk yang lebih detail apa yang kita isi, kita boleh tekan cetak EBE di bawah. Jadi dia akan download. Anda boleh print simpanan fail anda sebagai bukti. Dan juga cetak pengesahan. Pengesahan yang ni dia akan cetak. Okey, jadi benda ni kena disimpan selama 7 tahun. Okey, sebab kalau dia ada kecurigaan, dia akan panggil anda dan anda perlu tunjukkan segala receipt ataupun tuntutan yang anda buat untuk pelepasan selama 7 tahun ke belakang. Okey, itu saja untuk setakat ini.
Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga video ini bermanfaat kepada anda. Anda boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.